Enough lah Batu Cave punya management. You orang tak payah drama lah dengan escalator lah, nak hantar saman lah. Otak kena pakai, brother. Otak kena pakai. Tahun lalu, PMX bagi 1 million. Dan sebelum ni, Najib pernah bagi banyak. Million every year. Hanya untuk satu tempat ibadat, iaitu Batu Cave. Saya tak pernah tengok hanya untuk satu tempat ibadat, peruntukan 1 million. Apa cerita? Korang cakap orang India, komuniti India, masyarakat yang paling miskin kat Malaysia, mengapa you tak nak tolong? Sampai sekarang pun, kalau mitra pun kena pakai kabel. Bukan semua usahawan dapat, usahawan kecil. Ramai yang apply, masih sampai sekarang kena tendang, kena reject mitra. Mengapa? Saya tak nak salahkan PMX sebab dia continue dengan Najib. Bolehkah ini siapa ni yang management Batu Cave ni boleh tunjukkan perbelanjaan 1 million ni? Tak silap saya tahun ni pun dia ada beri peruntukan. You jangan cakap you dah tunjuk kat PMX. Apa you buat dengan 1 million? Korang kan cakap kat Malaysia ni tanah haram. Banyak kuil haram, banyak. Yang kau cakap, jangan gunakan perkataan kuil haram. You boleh belikan semua tanah tu mah. Belikan tanah tu, jadikan sebagai kuil halal. Mengapa you tak nak buat? You cakap every year rakyat masyarakat India, komuniti India paling miskin. Tapi korang dapat every year peruntukan. Dan satu lagi tu besar punya itu donation sebelah tu tokong sana. Untuk apa? Mengemis kan? Tepuk dada tanya selera lah. Perlukah Batu Cave ni dapat every year 1 million? Atau lebih daripada tu? Padahal escalator pun you buat ding dong. ROS pun sampai sekarang tak ada. Mengapa you tak nak tunjuk you punya penyata kewangan kepada rakyat umum? Kau jangan cakap, saya dah tunjukkan. Itu semua you punya kuncu-kuncu. Saya cabar you lah. You buat EGM lah. Buat lantikan baru. Tepuk dada tanya selera. Betulkah management Batu Cave ni dapat 1 million atau more than that? Apa dia orang buat? Miskin semakin miskin. Yang puak-puak ni semakin kaya. Bukan kita jealous. Tak nak tolong masyarakat India. Apa Tuhan hari tahun setiap tahun dia minta 1 million ke? Otak kena pakai lah.